Misi mencari bunga dalam duit RM10. Bunga rafflesia atau bunga palma. Ya Allah, senang je nak cari bunga ni. Ingatkan kena hiking jauh-jauh. Rupa-rupanya budak-budak pun boleh pergi sini tau. Jom tonton sampai habis tau. Lokasi kita adalah di lodging Kelantan. Kami bertolak dalam pukul 1 macam tu. Tengoklah jalan hujan lebat dan kabut sebal. Memang takut lah weh. Nasib baik selamat sampai ke masjid lodging dan sembahyang subuh. Okey, selamat pagi orang Kelantan. Nasi daging ada ke? Ni siapa-siapa yang nak camping kat sini pun boleh juga dekat sebelah masjid. Dekat belakang masjid ada campsite. Boleh survey lah harga dia berapa. Tapi dekat sini memang sejuk tau. Jadi prepare lah baju sejuk semua. Okey, aku pun tak tahu macam mana kucing ni boleh tahan. Tapi aku memang geram jugalah dengan driver ni. Tidur-tidur kita orang yang menggigil sejuk ni. Okey, lepas tu kita continue perjalanan ke Trailhead. Bukan Trailhead, tempat berkumpul Eco R&R Lodging. Kat sini lah nak sarapan, nak kemas-kemas, nak tukar baju, nak tukar kasut. Aku pakai kasut ketat je, memang sesuai je kalau siapa yang tak biasa. Sampai lah tu. Ada signboard dah. Ambil video. Ambil dengan duit RM10. Tapi nanti berhenti senang kot. Ni goyang lah. Duit jangan simpan. Bunga baru. Dengar tak abang tu cakap bunga baru. Sebab apa? Sebab rafflesia ni dia akan hidup dalam seminggu saja. Sebab itu kita tak galakkan lah kalau nak main terjah je. Kalau main terjah je mungkin kena tunggu untuk orang asli carikan, ataupun mungkin balik dengan hampir. Sebab tu jangan lembazir masa anda. Kontaklah dulu sebelum sampai. Okey, dah sampai. Kita jalan-jalan dulu, ambil gambar dan kemudian dengar briefing daripada guide. Salam. Selamat pagi. Saya Rosli lah, orang asal di sini. Akak punya lag mungkin dapat 2 bunga lah. Okay. Tapi yang satu tu dah layu. Dah 5 hari. Kebek manar. Kita pegal bukan panggil bunga, kita panggil buah. Buah pakma. Bukan bunga, kebek manar. Kita jalan je. Jalan-jalan, gom. Bismillah. Guide ada juga sharing banyak pasal proses dan keunikan bunga rafflesia. Cuma saya tak include sekali lah dalam video ni. Korang kenalah datang sini tau. Dan tanyalah macam-macam soalan. Betapa bertuahnya bumi Malaysia ni ada bunga terbesar di dunia, iaitu bunga rafflesia ataupun pakma. Rugi sangat kalau kita sendiri tak appreciate ciptaan Allah ini. Dan lagi satu, kalau siapa-siapa hikers yang padu-padu ni, bolehlah cuba hiking kat sini ya. Sebenarnya kita di bawah gunung tangga di tempat rafflesia ni. Untung sangat kalau lepas hiking tu pergi dah tengok bunga rafflesia tau. Setiap kali trip akan berbezalah lokasi trek dia, sebab kita akan ikut di mana rafflesia tu tumbuh. Macam kami ni dekat dengan air terjun. Jadi tapi mostly tak ada susah mana pun, Kak cakap. Mostly sangat sesuai untuk budak-budak. Jadi jangan takut nak bawa anak-anak merasai keindahan alam. Apa nama latar ni? Mana? Air terjun ni nama dia apa? Ni kita panggil tiu siak, tiu krang. Tiu Krang? Bahasa OA ke? Bahasa OA kita panggil air terjun Pokok Sasi.
Pokok sasi. Dulu banyak sini pokok sapi. Oh, lemak sapi dah orang pakai payut ni banyak. Ni buah pinang yang kelat. Makan jering boleh. Jeng misi berjaya. Tu dia bunga RM10. RM10 in real life. Bunga merah. Lepas tu saya pun pakai baju merah-merah sikit lah. Jangan lupa bawa hiking stick kalau ada lah. Kalau tak ada boleh je guna kayu. Sebab apa? Sebab sini agak lembut tanah dia. Dan juga kawasan agak sempit dengan orang nak berebut ambil gambar, video bagai. Berapa kali retake lah. Antaranya macam saya lah semua nak buat video lah, report lah, gambar lah. Terima kasih ya semua yang melayan saya. Ni BTS pun ada lah. Memang bonus lah. BTS kamera fotografer. Nombor 1 cm lah. 2 tahun lepas 2 tahun lepas. Itu dalam dia Dalam dia tajam. Tajam ke dalam dia? Tajam tapi tak tajam. Tajam tapi tak tajam. Dia betul tajam. Dia macam ada bulu-bulu dalam dia. Ada bulu untuk perangkap. Gambar sama je. Tapi dia kurang pink. Macam tu lah perempuan. Lagi-lagi ambil tu lelaki. Sebab tu Penemuan. Sebab dia ambil dah 1000 keping tu. Sebab bukan datang lagi kan. Sebaik cepat. Sebab ada grup Cina daripada China. 20 orang nak berebut tempat sempit macam tu. Saya boleh accident lah. Sebab dia jurang. Rezeki lah. Ambil gambar. Kalau ikut Wikipedia dan selalunya yang aku dengar lah, bunga ni berbau busuk. Busuk macam mayat. Tapi sebenarnya tak ada pula bau. Nanti dia berbunga berapa lama lah? Ini sudah 3 bulan lah ni. 3 bulan. Lepas tu dia nak kembang. Baru tunggu 6 bulan lagi Kita masa kalau dia. nak keluar saya rasa 6 bulan mau mekar. Lepas dia besar ni lagi cepat lah ni. Ini cepat lah ni. Dia dah kena ureng. Dia dah warna oranye-oranye. So, bunga pakma ni dia parasite. Dia hanya boleh duduk dengan akarnya. Apa nama tu akar ni? Tapi dia ada spesial akar dia lah. Akar lain dia tak nama. Spesies baru yang sangat menakjubkan ke? Laporan khas Majalah 3. Betul. Kau lah. Tu lah khas kan? Cipon. Dia timun baru ke apa? Itulah suka sangat kacau orang ambil gambar dengan video kan. Kan dah jatuh. Okey, dah selesai dah misi majalah ketiga kita, Majalah Nasha, untuk melihat keindahan Allah. Allah is the greatest designer. Daripada saya seorang designer juga, betapa uniknya design rafflesia ni, macam mana proses dia dan juga bentuk dia. Dia adalah bunga kebanggaan Malaysia, bunga terbesar di dunia. Jadi sayang sangat orang Malaysia tak hargai dengan melihat sendiri bunga ini. Rata-rata yang datang tadi sebenarnya daripada China. Rasanya kami je orang Malaysia yang pergi. Jadi korang jangan lupa singgah, bawa family. Sangat sesuai. Boleh jalan-jalan ke Cameron, boleh makan strawberry dekat sini sebelum balik. Kalau tak nak pening kepala, boleh je kontak saya. Nanti saya dan rakan-rakan akan bantu awak. Okey, jumpa lagi kawan-kawan. Bye. Okey, lambai. Alright.